Hari keempat Ramadan. Kita buka puasa kat mana hari ni bang? Al-Fatih Steamboat. Let's go. Woo. Awal juga kita orang sampai ni. Banyak lagi kosong. Kebanyakan table-table semua dah booking. Ni meja kita. Kita tengah tunggu untuk masa berbuka. Kita dah letak dah perapan ayam, perapan daging, perapan kambing, ada seafood. Sini pun kita ada satu lagi bowl steamboat. Dah masak ke kak? Kita masih lagi tengah tunggu masa waktu berbuka. Sekarang jam pukul berapa? Sekarang jam 7.20. Lagi 8 minit lagi azan. Okay. So ni semua hidangan kita untuk hari ni. Ada dessert, ada ikan bakar, ada roti jala, ada makaroni, ada roti john. Masya Allah, nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulakan dulu dengan buah roti john. Roti jala. Ni apa? Kari ayam. Nasi biryani dia. Ada ayam sambal. Nampak kita ada kambing ni. Kambing dia lembut. Lemak bakar. Lemak bakar ni dia cucuk. Sos apa atas ni? Sos macam Thailand. Sos Thai. Bismillah. Lembut. Wah, ini sedap, ini sedap. Yang kita grill tadi, kita ambil sos dia yang telah kita campur-campur dengan mayonis, dengan cili sos, dengan cili Thai. Kita boleh custom sendiri sos tu. Oi, Masya Allah, lembutnya daging perapan dia. Kita try pula dia punya udang. Kita rebus dengan tom yum tadi, ketam. Tapi ketam dia macam kecil sikit lah. Mesti dia lembut, oi. Kita makan dengan noodle dia. Wow. Okay, kita top up lagi ketam. Sanjay Oracle. Kita top up lagi udang. Sementara tunggu sup tu panas, kita grill lagi daging, ada ayam, ada kambing. Wow. Ini second round kita. Oh, lupa letak butter lah. Tak apa, kita letak je. Kita pusing-pusingkan dia. Okay, macam main masak-masak lah. Macam main masak-masak. Daging-daging. Tuan akhir tak habis tak berhenti makan lagi akhir. Kakak. Dan ketam. Kita ambil udang pula. Wah. Kita letak sup sikit. Wah. Panas. Ketam.